Okey Puan, saya dapat tahu yang Puan ada anak yang telah didiagnos dengan ADHD. Boleh Puan ceritakan macam mana, apa yang berlaku sebelum tu? Macam mana boleh start terfikir yang budak ni perlukan perhatian? Masa anak saya kecil, masa dalam umur 2-3 tahun macam tu, saya perasan dia memang sangat aktif. 4 tahun, saya rasa dalam umur dia dalam 2-3 tahun macam tu saya perasan dia lebih aktif daripada saya rasa budak-budak lain. Memang macam-macam dia akan buat. Lepas tu kalau macam malam tu dia akan tidur lagi lambat. So contohnya walaupun kita dah bagi dia main dan sebagainya, tapi dia ada banyak lagi tenaga untuk bermain bila malam tu. Tapi bila menjelang macam umur 4 tahun tu, saya perasan saya selalu kena kejar dia. Maksudnya kalau pergi shopping mall apa kan, kena berlari lah, selalu sentiasa berlari kejar dia. Sedangkan betul bila dia lahir tu, saya terpaksa langsung pakai seluar lah. Tak pakai skirt dah, tak pakai kain, sebab saya sentiasa kejar dia. Anak saya lelaki. Lepas tu dia buat macam benda yang saya tengok macam pelik sikit lah daripada anak-anak lain. Contohnya kan, dia naik dia punya stroller, kan. Selalunya kita kena tolak kan. Dia tak, dia boleh atas stroller tu dia boleh jalan sendiri. Dia akan tolak, dia naik dekat duduk kat bawah tu, dia akan tolak stroller dia dan dia naklah buat benda tu. Dan dia sangat macam dia ada sensitivity terhadap beberapa perkara. Contohnya macam bau, dia sangat sensitif pada bau. Lepas tu dia punya dia seorang yang sangat memilih lah dari segi makan. So kalau ada rasa pahit ke dan sebagainya, dia memang sangat sensitif. Itu satu lagi dia cepat, macam kadang-kadang emosi tu dia cepat meletus sikit. Marah, lepas tu dia tak nak tunggu giliran. Lepas tu bila saya perasan bila masuk tadika, dia macam asyik nak menang. Dia tak reti nak ambil giliran, dan kalau dia kalah, contohnya dia lumba lari, dia kalah, so dia akan nangis. So benda-benda ni yang saya rasa macam ini macam lain lah daripada budak-budak lain kan. Dia bila kita cakap pasal ADHD, memang selalunya kita akan tahu budak lelaki sebab dia hyperaktif kan. Jadi tapi budak lelaki memang hyperaktif tak? Betul. Tetapi macam kita bila saya tengok tu, dia punya tenaga tu, walaupun kita dah penat kan, masa dia kecil tu saya sedang belajar, tengah buat PhD lah. Lepas tu saya perasan sebab saya nak supaya saya dapat buat kerja sikit kan, menulis dan sebagainya pada waktu malam. Jadi petang saya akan bawa dia pergi main. So hampir tiap-tiap hari saya kena bawa dia pergi di taman permainan lah untuk main, supaya dia lepaskan dia punya tenaga tu. Tetapi tak setiap hari lah dia tidur awal. So ada hari-hari yang dia masih lagi bertenaga. Dia masih lagi berjaga sampai pukul 11 malam, 12 malam. Jadi bila daripada situ saya macam ada sesuatu yang lain lah daripada kanak-kanak lain. Jadi bila perasaan rasa macam ada something tu, ada benda lain tu, apa tindakan Puan? Saya mula-mula macam berharap supaya benda tu pergilah. Maksudnya dia tak adalah aktif, ni mungkin tunggu dia besar sikit. Tapi benda tu masih lagi berterusan. Lepas tu dia dah mula bercakap, dia cakap macam tak berhenti, sentiasa nak kita punya perhatian. Kalau kita lepa je, adalah benda dia buat, dia manjat sana, panjat sini. Jadi benda-benda macam tu saya rasa kenalah buat sesuatu. Dan bila saya dapat contohnya macam daripada cikgu dia cakap dia tak boleh habiskan kerja sekolah. Dan yang saya rasa yang terkesan, bila kadang-kadang tu kita suruh dia buat benda yang mudah. Contohnya, okey, tolong turun bawah ambilkan air. Nanti kan dia turun bawah, lepas tu dia buat kerja lain. Lepas tu dah 10 minit selepas tu dia tak balik-balik naik atas contohnya lah. Lepas tu bila saya tanya mana air, betul dia tak ingat dah. Ataupun dia akan tanya saya berkali-kali benda. Saya bagi satu arahan, dia tak boleh buat arahan tu. Dia akan lupa. Lepas tu masa dia darjah 1, contohnya dia akan sentiasa tinggal barang. So kasut tak bawa pergi sekolah. Kasut dia tak pakai kasut pergi? Tak, dia tak pakai kasut. Dia tinggal kasut dalam kereta. Dekat rumah. Tak bawa kasut pergi rumah. Lepas tu ada sekali tu saya cakap okey, ambil barang sekolah lah. Maksudnya contohnya stokin. Dia ambil stokin tu daripada beg sekolah, tapi dia bawa stokin tu je. Beg sekolah tu tinggal dekat rumah. Jadi benda tu berulang kali terjadi. Jadi saya pelik lah, kenapa dia tak boleh ingat benda tu, kenapa dia asyik lupa dan tertinggal. Macam-macam lah benda macam tu lah yang berlaku. Dan benda yang ialah kasut kan.
Maksudnya kaki ayam lah di jalan pergi sekolah. Betul. Tapi saya terpaksa patah balik lah. So setiap kali berlaku macam tu saya kena patah balik. Dan ada juga satu sekali dia memang tak pakai, kami nak pergi kedai, dia tak bawa kasut. Kami pergi kedai, dia tak bawa kasut. Jadi dia kata tak apalah, dia rasa bersalah. Jadi dia kata tak apalah, dia pinjam kasut bapak dia. Kebetulan ayah dia ada kasut dalam kereta. So dia pergilah kedai pakai kasut ayah dia. Okay. Jadi bila benda macam ni kerap kali berlaku, kita rasa macam ini ada sesuatu ke yang menyebabkan anak kita sentiasa lupa dan sebagainya. Jadi bila dah rasa macam tu, apa yang puan buat? Jadi saya pun bawalah anak saya pergi berjumpa doktor lah. Doktor, dan ada kebetulan tu saya jumpa bawa anak saya, dia batuk sesama biasa. Lepas tu dia tak boleh duduk diam dalam klinik tu. Dia memanjat pergi bawah meja. Sampai doktor tu tegur lah, ini macam lebih daripada biasa dia punya aktif tu kan. Jadi bila kita tengoklah daripada kita punya pemerhatian sendiri dan juga orang lain yang sekeliling kita yang cakap benda yang sama, jadi saya bawa lah. Okey. So dari situlah dapat apa orang kata permulaan untuk mencari dia punya solusi kepada dia punya isu tu. Betul. Jadi bila dapat diagnosis tu? Jadi saya bawa dia masa di darjah 2. Sebab saya risaulah dari segi di sekolah macam mana, dan saya risau takut di sekolah kadang-kadang cikgu cakaplah dia tak boleh duduk diam ketika dalam kelas, dan dia bercakap tak berhenti dengan kawan sebelah dan mengganggu. Jadi saya risaulah kalau perkara ini berlarutan, dan kalau betul dia ada masalah, lebih baik kita tangani awal lah. Jadi apa bila dah dapat diagnosis tu, apa yang dibuat oleh doktor ya? Ada rawatan apa-apa ke untuk ADHD ni? Okey, yang pertamanya kita merawat secara dipanggil bukan secara ubatan lah dulu. Kita pergi jumpa occupational therapist, tata kerja. Terapi cara kerja. So jadi dia akan buat beberapa, kita kena pergi setiap minggu lah, lebih baik 2 kali seminggu. Okay. So masa yang awal-awal tu dalam 6 bulan pertama tu hampir 2 kali seminggu lah saya pergi. Jadi terapi cara kerja ni dia banyak mengajar anak kita macam mana nak contohnya bantu untuk dia perlahankan sikit dia punya, mungkin pergerakan dia kurangkan sikit. Lepas tu macam mana dia akan ada cara kerja dengan budak-budak lain. So dia akan ada masa group session. Betul. Okay. So dia ada kadang seorang je lah dengan seorang lagi budak, dan daripada situ dia akan belajar macam mana nak ambil, tunggu giliran lah. Bila orang ni bercakap, kita kena berhenti, jangan bercakap. Lepas tu bila nak ambil giliran dari segi permainan tu, kena tunggu giliran. Sebab dia akan jenis macam tak sabar nak buat. Ya, dia yang nak. Jadi bila macam tu dari segi terapi tu dia membantu dia lah. Dan contohnya macam ada juga anak saya ni, dia tulis tu tulisan dia memang dah besar kecil, tak ikut garis, tak ikut macam orang kata cakap ayam ke? Lepas tu dia ikut suka hati dia macam mana dia nak tulis tu. Maksudnya selalu kita kalau A daripada atas turun kan, dia tak daripada bawah lah. Dia maksudnya ikut sukalah huruf tu dia nak tulis daripada mana-mana. Okey. Alright. Okay. Jadi terapi cara kerja ni membantu dia lah dari sudut situ. Jadi terapi tu berjaya membantu dia untuk kira berfungsi macam kanak-kanak biasa ataupun saya nampak perubahan selepas 6 bulan tu, memang nampaklah dia lebih boleh menunggulah. Maksudnya kalau orang nak ambil giliran dan sebagainya, dia boleh menunggu. Dia punya giliran. Lepas tu daripada cikgu dia kata macam dia nampak lain sikit lah dia punya perubahan tu. Tapi lepas tu dia ada ubat-ubat lah. Kena start ubat juga? Betul. Okey, maksudnya terapi ni tidak mencukupi untuk dia lah? Tak cukup. Sebab keadaan tu macam mana ya nak cakap, sebab kadang-kadang budak-budak ni bila dia ada ADHD, dia macam otak dia ni, apa yang anak saya cakap lah, dia kata dalam otak dia tu macam banyak benda yang difikirkan, ada banyak suara dan sebagainya lah. Jadi maksudnya hyperaktif tu dia bukan saja daripada segi fizikal, bukan. Dia bukan lari-lari lompat-lompat, tapi juga dalam dia punya otak. Maksudnya dia macam ni, kan dia macam yang saya faham, satu hyperaktif, lagi satu dia kata ada banyak benda yang dia fikir dalam dia punya kepala. So maksudnya ada dia nak buat itu, nak buat ini, jadi dia punya
Tak boleh nak fokus pada sesuatu. Dia satu dia tak boleh fokus, lagi satu dia macam banyak idea lah dekat dalam kepala dia tu yang dia nak buat. Jadi bila macam tu dia tak boleh fokus. Lepas tu satu lagi saya terlupa nak cakap. Saya perasan dia solat dulu masa dia kan, kalau kita tengok kan, kalau budak je satu kita faham lah, kalau solat dia tak boleh duduk diam. Tapi bila darjah 2 pun dia masih lagi tak boleh duduk diam masa solat. Dia tak boleh duduk tegak. Macam seminit pun tak boleh. So dia akan bergeraklah masa solat tu. Kadang melompat. Bila nak rokok tu dia melompat. So benda-benda macam tu lah. Lepas tu disebabkan dia macam aktif macam tu dan kita risaulah takut dia punya pembelajaran akan terjejas sebab dia punya aktif tu. Jadi memang doktor syorkan untuk ambil ubat lah. Yang saya terkejut lah selepas dalam minggu pertama tu saya cakap dengan dia macam mana bila lepas ambil ni kan, dia kata saya rasa macam semua suara-suara dalam kepala saya hilang. Dia macam, dia kata dia lebih tenang lah. Jadi saya rasa bila macam tu dia lebih boleh fokus lah dekat sekolah. Tapi ubat tu dia hanya ambil masa pergi sekolah sajalah. Maksudnya kalau duduk di rumah cuti dia tak ambil? Dia tak ambil. Okey, ubat ni bukan jenis yang memang kena makan setiap hari dan kalau tak makan tu rasa macam tak betul ke, kena makan juga ke? Saya rasa bergantung kepada pesakit lah kot. Tapi macam anak saya ni, doktor kata mula-mula ambil je ubat masa sekolah je supaya dia membantu dia dekat sekolah. Jadi secara keseluruhannya apa puan rasa dengan diagnosis, lepas tu dengan rawatan terapi, lepas tu ubat apa semua tu, puan rasa okey ke semua? Apa situasi dia sekarang? Okay, so sekarang ni saya nampak dia lebih sebab sekarang dah 2 tahun lebih lah dia bawah terapi. Saya nampak dia lebih bagus lah dari segi pergaulan dia dengan budak-budak lain. Sebab dia dulu pun ada jugalah dia komplain lah, dia kata kawan tak ramai kawan yang nak berkawan dengan dia kan. Tapi sekarang ni okey sikit dah. Dan dia punya fokus dekat sekolah tu lebih bagus lah. Jadi cikgu dia kata macam dia lebih boleh fokus. Tapi saya rasa memang dia tak boleh ambil ubat saja ataupun cara kerja saja. So saya rasa memang gabungan dua-dua tu memang perlulah untuk keadaan ini. Tapi memang kita sebagai ibu bapa pun kita kena tengok baliklah anak kita dan cara kita jugalah macam mana kita menanganilah anak macam tu. Okay. Sebagai seorang ibu kan, apa perasaan puan melalui proses mengurus anak ADHD? Okay, pada mulanya biasalah kan bila anak tu didiagnose mestilah kita rasa sedih sebab dia ni tak normal, seolah-olahnya begitu. Tapi sebenarnya tak, sebenarnya kanak-kanak yang ada ADHD ni dia berbeza dari sudut dia punya apa kita nak kata dalam otak tu, cara dia berfikir tu je lain. Tapi dia boleh melakukan benda yang biasa macam kanak-kanak biasa. Dan sebagai ibu bapa memang dia agak beratlah sebab kita kena sentiasa pergi terapi dan kita tak akan nampak perubahan tu dalam masa singkat. So macam saya nampak hanya selepas 6 bulan. Saya mula-mula tu tak apalah, hantar je lah. Tak tahu, kita pun tak tahu macam mana nak rawat dia dan sebagainya. Kita tengok dulu macam mana, tapi memang perlulah. Dan saya rasa ibu bapa perlu macam kena terima jugalah kalau ini berlaku kepada anak kita kena terima dan sebaik-baiknya kita buat awal supaya senang, lebih mudah untuk menangani ADHD itu sendiri. Sebab kalau terlalu lambat mungkin dia punya macam mana dia punya perangai dia tu dia dah terbentuk kan, susah nak ubah. Tapi kalau daripada kecil ni kita masih lagi boleh lentur dia lagi. Jadi saya rasa memang dia satu diagnosis yang agak berat lah masa pagi saya sebab saya terpaksa hantar dia pergi terapi dan sebagainya. Tapi saya rasa berbaloi untuk pergi awal supaya untuk kita punya anak punya masa depan. Itu saya rasa yang buat saya gembira lah dan saya tak menyesal lah sebab saya hantar anak saya. Soalan terakhir, apa nasihat puan kepada ibu bapa di luar sana yang mungkin tertanya-tanya, anak aku ni ada ADHD ke, nampak macam ada tapi tak sure lah ada ke tak. Apa nasihat puan pada mereka? Pergi dapatkan bantuan. Pertama sekali pergi dapatkan bantuan. Cepatlah, jangan tunggu sampai lewat. Tetapi katakanlah kita rasa macam sekarang anak kita dah besar, walaupun dia dah sekolah menengah dan sebagainya, tapi kita rasa anak kita memang tak macam budak-budak biasa,
tetap pergi dapatkan bantuan. Sebab ia masih lagi tak terlambat dan sentiasa ada ruang untuk melentur seorang kanak-kanak lah, dan ini penting untuk masa depan dia. Lebih cepat kita pergi, lebih kurang dia punya dari segi kesan meluas je lah terhadap seorang kanak-kanak tu. Dan jika seorang ibu bapa walaupun didiagnose, kadang-kadang tu memang kita akan dapati bahawa orang sekeliling kita, keluarga kita tak memahami diagnosa ADHD. Itu pun saya rasa macam satu cabaran jugalah untuk memahamkan keluarga saya berkenaan dengan anak saya. So yang tu pun benda yang kita kena hadapi jugalah, tetapi perlu dapatkan bantuan awal. Okay, terima kasih Puan. Terima kasih.